Iga masak merah. Ya Allah, lembutnya. Susah dapat. Tanggal. Bila aku dengar ada menu busuk, memang aku sampainya. Laman Salai Congkau ni, sekarang ni dia ada apa tau? Dia ada iga, dia ada rusuk merah, dia ada rusuk bakar, dia ada rusuk salai. Masak lemak cilapi. Kat sini nak cerita pasal lauk pauk dia, lebih daripada 30 jenis ada kat atas ni. Cik salai, baung masak lemak cilapi pun power kat sini. Urat keting dia best ni. Nampak? Daging salai dia dengan pisang Kau tengok sop giabok pun ada dekat laman Salai Congkau ni Meriah menu-menu Mari kita try set talam biryani ni 4-5 orang boleh makan ni. Confirm. Iga salai masak lemak cilapi. Tebal nampak? Belum ada lagi rusuk bakar makan dengan nasi kerabu ni. Nasi biryani Sabtu Ahad. Baik single, baik talam macam ni. Jadi konvoi-konvoi ni diwajibkan datang kat sini lah. Dia bagi kau ayam 2 ketul, ayam masak merah, kari kambing, telur saffron ni 3, iga masak merah, rusuk masak merah ni. Orang ni 9 cakap, taubah daging ni Lomak-lomak dekat tulang. Ayam masak merah pun best tak? Rusuk masak lemak dengan rusuk bakar kerabu dia hari-hari ada. Aku suka bahagian lomaknya lomak-lomak daging tu kan. Rasa smoke dia tu. Dia dekat atas untuk nasi kerabu, dia ada juga daging bakar, lemak bakar, ayam bakar. Semua ada. Lemak dekat daging dia tu. Kali ni yang datang kat sini memang puas hati lah bang. Mana yang bercadang nak konvoi-konvoi tu kan, datang kat sini Laman Salai Congkau dekat Congkau, Rombau ni 9 tu.